macam mana boleh daripada konten automobil dan you sangat established di konten automobil dan tiba-tiba you pergi makanan pula. Tetamu saya rasa yang sangat-sangat menarik sekali. Seorang pempengaruh di media sosial. Kita bersama dengan Abang Jaafar. Kenapa dia menarik? Sebab apa? Sebab sebelum ni dia sangat popular dengan konten-konten yang berbentuk automobil. Lepas tu tiba-tiba sekarang ni saya tengok dia banyak konten pasal makanan pula. Jadi soalan pertama kena tanya. Macam mana boleh daripada konten automobil dan you sangat established di konten automobil dan tiba-tiba you pergi makanan pula? Jauh beza tu makan dengan automobil tu. Tak sengaja lah. Because saya start dengan otomotif memang lama daripada magazine pergi buat. Otomotif dia bukan automobil. Kebanyakan masa saya menulis. Hanya selepas 2019 bila market shifted daripada editorial kepada video, saya belajar buat video. Most of my team dia kata memang saya boleh buat sebenarnya, cuma saya yang tak nak ke depan. Saya memang jenis pemalu lah. Introvert lah. Introvert, betul. Saya memang suka makan dan suka memasak. Sebenarnya. Betul? Kenapa kita tak buat channel makanan satu hobi apa semua? Saya bagi tahu dia dah beratus ribu dah ada channel makanan dekat. Tak apa, tapi kita jangan buat macam orang lah. Kita buat storytelling apa. Actually dia yang banyak bagi idea lah. Basically channel Abang Jaafar tu 90% dia kot. Abang Man lah. Abang Man lah. Dia punya idea, dia susun, dia buat semua benda. So nature kerja saya pula memang banyak outstation lah. Dan saya ada beberapa kerja dekat Pantai Timur. Orang Pahang lah. Saya lahir